Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi satu masalah besar kalau korang pakai iPhone, korang akan mesti terperangkap dalam ekosistem Apple. Kadang-kadang teringin nak pakai phone foldable Android, tapi sayang nak tinggalkan MacBook, sayang nak tinggalkan iPhone. Tapi dekat tangan saya hari ni ada Honor Magic V6. Honor kata ini adalah flagship Android pertama yang betul-betul dibina untuk hidup dengan ekosistem Apple. Bunyi macam mustahil kan? Tapi dalam video kali ni, saya nak tunjuk macam mana Honor boleh buat foldable ni untuk masuk dalam workflow Apple ecosystem. So korang tak perlu tinggalkan produk Apple kesayangan korang. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Pertama sekali, file app dekat Honor Magic V6 ni, dia boleh connect terus ke iCloud. So maknanya korang boleh browse semua folder, dokumen, sampailah ke iCloud Photos. So senanglah nak ambil file yang dah disimpan dekat iCloud. Bukan setakat tu je, kalau korang nak transfer file, dia ada fungsi Honor Connect One Tap Share. Korang lagakan je Magic V6 ni dekat atas iPhone, nanti dia akan mudahkan proses transfer. Speed pun laju. Kalau hantar video 1GB, dia ambil masa dalam 25 saat je. So tak perlu susah nak cari kabel. Dan untuk korang yang kerja pakai MacBook, skrin bahagian dalam Magic V6 ni boleh jadi secondary monitor macam fungsi sidecar dekat iPad. Dekat bahagian setting Honor Connect, korang drag je Magic V6 ni ke MacBook, nanti skrin MacBook akan extend ke skrin phone ni. So sangat convenient untuk mudahkan korang kerja. Bagi pengguna AirPods, dia siap ada automatic pairing dengan Magic V6 ni. So masa first setup tu, experience dia macam dekat iPhone. Korang boleh switch ANC atau transparency mode, terus dekat setting phone ni, siap ada automatic ear detection untuk play dan pause. Dan korang boleh track AirPods ni guna app Find My, terus daripada phone ni untuk locate AirPods korang kalau tercicir. Dan yang paling mudahkan kerja, korang boleh browse file dalam Magic V6 ni terus dari MacBook. So korang buka je app Honor Workstation, nanti korang boleh tengok dan manage file dalam Magic V6 ni secara wireless. Dah tak perlu dah connect USB cable, just drag and drop je. Satu lagi fungsi yang praktikal ialah korang boleh sync notification iPhone ke Magic V6 ni dengan fungsi two-way notification sync. So bila ada call ataupun notification masuk, korang tak perlu dah buka iPhone korang. Just tengok je dari Honor Magic V6 ni pun dah boleh. Dan untuk Honor Magic V6 ni, ini antara phone yang best kalau nak cari alternatif iPhone atau nak jadikan companion untuk iPhone korang. Contoh macam saya guna iPhone 17 Pro Max, ada benda yang iPhone tak boleh bagi, tapi Honor Magic V6 ni boleh offer kat kita, iaitu skrin dalam yang besar. Dengan saiz 7.95 inci, korang nak buat baca PDF, web browsing, nak edit dokumen, semua dah lagi senang. Dan skrin dalam dia pun terang, 5000 nits peak brightness, siap ada sejumlah feature eye protection lagi untuk jaga kesihatan mata korang. Satu lagi bonus, rekaan hinge dia ada certification untuk SGS Imperceptible Crease. Jadi bila korang buka je skrin phone ni, dia punya rasa tu lebih rata banding model sebelum ni. So pengalaman penggunaan dia dah nak mendekati macam guna sebuah tablet. Dan of course, bila guna phone foldable, paling best ialah bab multitasking. Dia ada fungsi Fast Flex yang korang boleh activate AI Assistant kalau korang lipat sikit phone ni dan buka balik. Dan paling saya suka fungsi Multi Flex. Korang boleh run sampai 3 app secara serentak untuk mudahkan korang buat kerja sambil refer dekat app yang lain. Fungsi multitasking macam ni memang tak wujud dekat iPhone. Dan best lagi pakai phone foldable ni, dia ada fungsi dual screen live review. So senang orang lain nak tengok viewfinder dekat bahagian luar skrin phone ni sebelum nak ambil gambar. Dan hardware kamera phone ni sangat capable. Dia ada kamera utama 50MP dan kamera periskop telefoto dia sangat canggih. Siap ada stabilization SIPA 6.5. Dan untuk hasil penggambaran dan stabilization phone ni sangat mantap. Dia punya zoom pun sangat detail dengan SIPA 6.5 ni. Sampaikan saya boleh kata kualiti gambar dan zoom dia antara yang terbaik untuk sebuah phone foldable. Dan kat fungsi kamera dia ada banyak features. Antaranya korang boleh guna fungsi Magic Color untuk korang apply preset warna daripada reference image. Ada AI Image to Video 2.0 yang sekarang dah boleh guna custom prompt, dan AI Eraser yang boleh remove unwanted subject dengan hasilan yang sangat clean. Dan dari segi performance dia, memang top tier. Magic V6 ni dah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan 16GB RAM. So nak main game berat, nak edit video, memang tak ada masalah. Dia punya thermal management pun sangat efektif sebab ada vapor cooling chamber yang sangat besar. Dan untuk bateri, sangat tahan, 6600 mAh, antara yang terbesar untuk kategori phone foldable. Paling best dia punya charging. Dia siap support 80W wired dan 66W wireless charging. So tak perlu tunggu lama untuk full charge phone ni. So untuk pasaran Malaysia, Honor Magic V6 ni dijual dengan harga bermula RM7,699. Dan khas untuk korang yang buat pre-order, korang akan dapat free gift yang berbaloi, termasuk sebuah TV Skyworth yang dalam tu ada Google TV bersama perlindungan waranti VIP.
Jadi secara kesimpulannya, kalau korang pengguna Apple tegar tapi teringin nak rasa inovasi phone foldable tanpa perlu tinggalkan ekosistem Apple yang ada, Honor Magic V6 ni adalah jawapan paling solid buat masa ni. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Apa pandangan korang dengan Honor Magic V6 kali ni? Korang boleh kongsikan pandangan korang melalui ruang komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.